Adakah para ulama Muslim hari ini gagal mengenali kemunculan Ya'juj dan Ma'juj? Satu analisis berdasarkan buku Jerusalem in the Quran oleh Imran Hosein. Dalam karya beliau yang berpengaruh dan kontroversial, Jerusalem in the Quran, cendekiawan Islam Imran Hosein mengemukakan satu persoalan penting. Adakah para ulama Muslim kontemporari telah gagal mengenali kemunculan Ya'juj dan Ma'juj pada zaman kita sekarang? Menurut Imran Hosein, sebilangan besar ulama terkemuka di dunia Islam masih berpegang pada keyakinan bahawa Ya'juj dan Ma'juj hanya akan dilepaskan ke dunia selepas kembalinya Al-Masih yang sebenar, iaitu Nabi Isa AS, dan selepas baginda mengalahkan Dajjal, iaitu Al-Masih palsu. Para ulama ini berpendapat bahawa keadaan dunia masa kini tidak mungkin berkaitan dengan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, kerana peristiwa besar itu, menurut kefahaman mereka, hanya akan berlaku selepas kembalinya Nabi Isa. Imran Hosein mencabar tafsiran ini dari sudut teks agama maupun logik akal. Beliau berpendapat bahawa dengan menggunakan pendekatan akal yang mudah, sudah jelas bahawa pegangan tersebut adalah tidak tepat. Dari perspektifnya, sistem dunia hari ini yang dikuasai oleh kezaliman, penipuan dan ketidakadilan global sebenarnya adalah sistem Ya'juj dan Ma'juj. Beliau melahirkan kebimbangan mendalam bahawa para ulama yang menolak pandangan ini sedang melakukan satu kesilapan besar. Menurut Imran Hosein, kegagalan untuk mengenal pasti tanda-tanda zaman dan sifat politik dunia moden melalui lensa Qurani menyebabkan para ulama ini kekal tidak bersedia dari sudut intelektual dan rohani untuk menghadapi cabaran yang sedang melanda. Beliau memberi amaran bahawa pendirian ini bukan sahaja membawa kepada ketidakmampuan memahami realiti semasa, tetapi juga menghalang umat Islam daripada menjangkakan peristiwa-peristiwa besar yang sedang menghampiri dengan pantas. Akhirnya, Imran Hosein berhujah bahawa kesilapan teologi ini membawa akibat yang berat. Ia meninggalkan umat Islam dalam keadaan terdedah, gagal mentafsir zaman moden dengan tepat, dan seterusnya tidak mampu merangka respons berasaskan petunjuk ilahi terhadap kuasa-kuasa yang membentuk dunia hari ini. Mengenali kehadiran dan pengaruh Ya'juj dan Ma'juj pada masa kini, menurut beliau, bukan sekadar soal keingintahuan eskatologi, tetapi merupakan kunci untuk memahami dan menentang sistem dunia yang penuh tipu daya ini. Daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ni hadis yang ketiga cerita tentang Ya'juj wa Ma'juj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka akan dikirimkan oleh Allah, akan dihantar oleh Allah kepada manusia atas muka bumi Ya'juj wa Ma'juj. Satu, wa hum min kulli hadabin yansilun. Mereka yang dinamakan Ya'juj Ma'juj ini, mereka mengalir dari tempat yang tinggi. Nampak? Disebut perkataan yansilun, nasala, maksudnya mengalir. Mereka mengalir daripada tempat yang tinggi. Golongan manusia yang pertama keluar, mereka akan melalui Danau Tigris. Danau Tigris ni siapa yang ada kitab catat atas tu, namanya Galilee Sea. Kita sebut Laut Galilee. Laut Galilee ni di mana Ustaz? Berada di sempadan, kalau tak silap 3 buah negara kot. Israel, Palestin, Israel, Jordan dengan Syria. Balik boleh tengok je lah. Laut Galilee ataupun Galilee Sea. Nabi sebut dalam hadis ini, golongan Ya'juj Ma'juj yang pertama ni, mereka akan keluar, mereka akan pergi ke tasik tersebut dan lalu mereka minum air danau itu sampai habis. Mereka akan minum, keluar golongan pertama, minum, sekali keluar golongan kedua, minum, keluar golongan ketiga, minum. Sampai bila? Sampai tasik tu nak habis. Soalan dia sekalian, ayah-ayah yang mana ada internet di rumah, balik sekali cuba type dalam Google Image, type Galilee Sea, cuba perhati tengok tasik tu jadi macam mana hari ni. Kita sebut dalam bahasa mudah, tasik tu hari ni air dia kering. Dalam, kita nak sebut dalam sejarah, tak pernah air tasik tu kering macam lah ni. Maknanya air tu Ustaz, Ya'juj Ma'juj minum dah Ustaz no? Ya. Ya'juj Ma'juj isap dah Ustaz? Ya. Ya'juj Ma'juj dah sedut minum habis? Ya. Cuba cek tengok hari ni,
ayat dalam tasik tu siapa pakai? Nabi kata golongan hak mula-mula Ya'juj wa Ma'juj ini, mereka akan datang, mereka akan nisap minum ayak tu sampai habis. Dan hari ni ayah boleh tengok sendiri, ibu boleh perhati sendiri, tasik tersebut puak-puak Yahudi isap habis lah. Kasar bahasa silan, kalau kita terjemah dalam kaedah macam tu, maknanya Ya'juj Ma'juj keluar dah ni. Bila Ya'juj Ma'juj keluar, bahasa mudah kita sebut, kita sekarang berada dalam tanda kiamat besar. Kita sekarang berada dalam tanda kiamat besar. Kita sekarang berada dalam tanda kiamat besar.